Kanak-kanak Dubai tidak mengikut corak remaja biasa, manakala ramai belia terlebih mengutamakan hal berkaitan jerawat dan algebra. Golongan kecil niaga kecil ini lebih memilih untuk memilih kereta sukan mana yang hendak dibawa ke sekolah dan membuat keputusan sama ada perjalanan seterusnya akan ke Maldives atau ke pulau persendirian mereka sendiri. Dari kuda kesayangan yang menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik daripada kebanyakan manusia, sehingga almari yang akan membuat bahkan fashion terkenal berair, kita mendedahkan bagaimana rasanya hidup apabila tabung duit anda lebih besar daripada simpanan seumur hidup kebanyakan orang. Ingatlah, sekurang-kurangnya kamu tidak perlu risau tentang mempunyai daun emas terperangkap di brek gigi kamu. Tanpa banyak cakap, mari kita mula. Rashid Belhassa yang dikenali di seluruh dunia sebagai Money Kicks merupakan salah seorang daripada jutawan muda yang paling terkenal di Dubai. Untuk Rashid, jika anda menyebut kita berada dalam bajet, dia akan terus terbayangkan dengan Mel Champagne kerana baginya konsep ini asing. Bagaimana menerangkan kepada anak lelaki magnat Saif Ahmed Belhassa bahawa kita berada dalam bajet apabila dia boleh mendapatkan keseluruhan bangunan dan barang-barang? Rashid dilahirkan dalam kemewahan sebagai anak kepada magnat pengasas Saif Belhassa Holding pada tahun 2001. Syarikat tersebut memperluaskan secara eksponen kini dengan lebih dari 50 syarikat dan 10,000 pekerja. Rashid menikmati kehidupan mewah berkat kekayaannya yang besar, sesuatu yang kebanyakan orang bercita-cita untuk mencapai. Perjalanannya dalam dunia media sosial bermula ketika dia berusia 11 tahun, ketika dia mula membuat vlog di Instagram pada tahun 2013, berkongsi momen-momen singkat dari kehidupan kemewahannya. Tidak lama selepas memulakan salurannya di YouTube, Money Kicks mendapat populariti dengan cepat. Saat ini, Rashid mempunyai 2 juta pengikut di Instagram dan lebih dari 3 juta pelanggan di YouTube. Kandungannya memberi tumpuan kepada pembelian mewahnya, gaya hidup mewah dan interaksi dengan selebriti. Rashid memiliki koleksi kasut bernilai lebih dari 1 juta, terdiri dari ribuan pasang edisi terhad dan model yang dipersonalisasi. Setiap pasang memiliki tempat istimewa di ruang yang dirancang khusus untuk memamerkan barang berharganya. Di antara barang-barang paling berharga dalam koleksinya adalah Air Jordan 13 yang ditandatangani oleh Michael Jordan pada tahun 2004 dan Nike Air Yeezy 2 Red October yang mencapai nilai hingga $15,000 dalam 12 bulan terakhir. Walaupun begitu, Rashid tidak hanya menghargai koleksinya untuk kasut, dia juga terpesona dengan kereta mewah. Pada tahun 2017, dia menerima sebuah Ferrari F12 Berlinetta sebagai hadiah ulang tahunnya. Kenderaan yang mengagumkan itu dihias dengan corak-corak Louis Vuitton dan Supreme, menjadikannya tambahan eksklusif kepada koleksinya. Walau bagaimanapun, kerana Rashid hanya berusia 15 tahun pada masa itu, dia tidak dibenarkan memandu di jalan raya. Harga runcit yang dicadangkan oleh pengeluar Ferrari adalah 319 juta pimbas. Tetapi setahun kemudian, Rashid meletakkannya untuk dijual dengan harga sekitar $190,000. Pada tahun 2015, beliau juga membeli sebuah Cadillac Escalade dengan corak hitam dan putih dari Yeezy. Nilai runcit bagi Escalade pada tahun itu mencapai 91,990. Apabila beliau layak untuk memandu secara sah, Rashid melabur dalam sebuah Rolls-Royce Ghost baru pada awal tahun 2021. Kenderaan mewah tersebut bernilai 311,900 menampilkan logo jenama fashion ternama Dior, menunjukkan minat Rashid dalam fashion mewah dan penyesuaian diri. Perbelanjaan Rashid tidak terhad kepada kereta dan kasut sahaja. Pada tahun 2017, beliau telah membayar kira-kira $30,000 untuk sebahagian daripada tiket kelas pertama di dalam Airbus A330 Emirates menuju Los Angeles.
Tiket tersebut termasuk suite persendirian lengkap dengan minibar, kerusi yang boleh bertukar menjadi katil dan TV besar, memastikan perjalanan yang selesa dan mewah baginya. Rashid bergabung dengan Clement Oberger, pendiri ProShow, untuk menciptakan pelindung mulut mewah yang dipersonalisasi menjelang debut tinju mereka pada bulan Juli 2021. Terkenal dengan produksi pelindung mulut eksklusif dengan harga mulai dari $10,000. ProShow telah mengembangkan untuk Rashid sebuah pelindung mulut yang terbuat dari emas 18 karat dan dihiasi dengan berlian Afrika Selatan dengan total $50,000. Pada tahun 2019, Rashid telah mengekspresikan kasihnya terhadap kemewahan dengan membeli minyak wangi termahal di dunia, Shumuh, dari Spirit of Dubai. Botolnya mempunyai reka bentuk artistik yang dihiasi dengan 3,71 berlian, emas 18 karat, perak, mutiara dan topas, menjadikannya sebuah karya seni yang sejati. Shumuh memegang rekod dunia Guinness untuk jumlah berlian terbanyak dalam sebuah botol minyak wangi dan mempunyai nilai kira-kira $1.3 juta. Zoo pribadi Rashid yang terletak di tanah milik keluarganya mungkin merupakan aspek paling unik dalam hidupnya. Dengan lebih daripada 500 haiwan termasuk singa, harimau, jerapah dan pelbagai spesies lain, zoo itu telah menarik perhatian beberapa tokoh selebriti seperti Mariah Carey, Jackie Chan dan Floyd Mayweather yang khusus mengunjunginya untuk mengagumi haiwan-haiwan eksotik. Rashid telah mula mengumpul haiwan-haiwan dari zoo yang dibiarkan. Beberapa diberi nama merujuk kepada jenama mewah seperti Versace, singa, orangutan Gucci, Dior dan Armani, serta jerapah Bert and Ernie. Membina dan menjaga sebuah zoo besar merupakan tugas yang mencabar. Pakar-pakar mengatakan bahawa pembinaan sebuah zoo awam pada skala besar boleh memerlukan berjuta-juta dolar. Contohnya, Zoo Toronto telah memakan kos lebih kurang $22 juta Kanada, yang setara dengan kira-kira 3 juta dolar Amerika untuk pembinaannya. Dengan inflasi, nilai itu sekarang setara dengan $179 juta dolar Kanada atau $93 juta dolar Amerika. Kos tahunan memberi makan haiwan kira-kira $900,000 Kanada atau $710,000 Amerika. Taman perlindungan haiwan yang lebih kecil, termasuk yang mempunyai interaksi dengan haiwan, boleh menjadi mahal dengan kos pembangunan boleh mencapai sehingga $50,000. Kebun binatang pribadi keluarga Belhassa yang menyediakan pelbagai binatang eksoti pastinya memerlukan pelaburan kewangan yang amat besar. Rashid mungkin terkenal kerana kehadirannya yang besar di media sosial, tetapi beliau tidak seorang diri dalam kumpulan kanak-kanak kaya Dubai dan yang seterusnya dalam senarai itu juga sama-sama makmur. Marwan bin Mohammed Al Maktoum, seorang pewaris Emiriyah berusia 23 tahun yang berjaya mampu dengan kekayaan bilion, dikenali sebagai tokoh utama dalam keluarga Maktoum. Dikenali dengan pengaruhnya yang signifikan dalam pelbagai sektor, terutama melalui MR Properties, syarikat pembangunan hartanah yang dihormati. Dengan kekayaan bersih dianggarkan sebanyak $1 billion oleh Forbes, Marwan menarik perhatian kerana kedudukannya dalam keluarga berpengaruh tersebut. Adakah anda mampu membayangkan peluang yang sebuah $1 billion boleh berikan? Jawapannya hampir segalanya. Marwan memainkan peranan penting di MR Properties dan juga memegang jawatan kunci sebagai naib presiden di sebuah institusi kewangan yang beliau turut membantu mendirikan dengan memiliki 25% saham yang signifikan. Bakat keusahawanan dan pelaburan strategiknya menunjukkan pengaruh yang semakin meningkat dalam sektor hartanah dan kewangan. Marwan dikenali kerana gaya hidup mewahnya, terutamanya dengan koleksi kereta mewahnya yang bernilai lebih daripada $10 juta. Beliau memiliki beberapa Lamborghinis, Bugattis dan sebuah Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe yang bernilai lebih daripada $500,000.
Selain itu, kegemarannya terhadap kemewahan tidak terhad kepada kereta sahaja, seperti yang jelas dengan armada kapal layarnya yang melampaui 100 juta. Menonjolkan pembelian sebuah yacht Carver berukuran 32 kaki bernilai lebih dari 8 juta menunjukkan dengan jelas rasa harganya terhadap barang mewah. Di portfolionya juga menonjolkan sektor hartanah dengan sebuah villa tepi laut yang dinilai sekitar 7 juta, dilengkapi dengan 7 bilik tidur, 8 bilik air, 2 kolam renang dan 3 mata air. Kenaikan Marwan bin Muhammad Al Maktoum sebagai seorang miliarder muda dan figur berpengaruh dalam bidang bisnis dan gaya hidup menyoroti warisan berkelanjutan keluarganya dan visinya sendiri untuk masa depan. Dengan pandangan tajam terhadap investasi properti, keuangan dan aset mewah, dia terus membentuk warisan di antara elit global, menggambarkan persilangan kekayaan, pengaruh dan semangat berwirausaha dalam era modern yang akan memastikan keberadaannya sebagai figur kaya. Bagaimana pula dengan saudaranya Said? Di Dubai, setiap nama yang terkait dengan Maktoum dianggap sinonim dengan kekayaan atau kemewahan ekstrim. Said bin Butti Al Maktoum dari Dubai memiliki perjalanan pagi ke sekolah yang melibatkan lebih banyak kuda daripada balapan Formula 1. Kekayaan terlihat jelas ketika transportasi anak-anaknya ke sekolah adalah sekelompok Lamborghini dan Ferrari. Bahagian paling rumit adalah memilih kereta super yang cocok dengan pakaian mereka. Said bin Butti Al Maktoum dilahirkan pada tahun 1980. Adalah anak kepada Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum dan kini merupakan naib presiden dan ketua pegawai eksekutif Abdul Latif Jamil Holding. Sejak tahun 1998, Said telah aktif mengabdikan diri di pejabat ayahnya, memegang pelbagai jawatan termasuk sebagai CEO dan Presiden Lembaga Kesihatan Dubai, DHA. Seiring dengan masa, beliau telah mencapai kekayaan yang besar dengan nilai bersih yang dianggarkan sekitar $2 bilion Amerika. Keadaan kewangan yang mengagumkan dan bakat dalam perniagaan menjadikannya tempat kedua dalam senarai waris-waris muda bilioran yang paling menjanjikan bawah umur 40 tahun menurut Forbes Arab Saudi pada tahun 2017. Perjalanan Said ditakrifkan oleh peranannya sebagai pemimpin dan sumbangan untuk kemajuan dan pengurusan pelbagai sektor di Dubai, terutamanya dalam bidang kesihatan dan perniagaan. Visi strategiknya dan usahanya dalam memperbaiki sistem kesihatan kawasan tersebut adalah luar biasa, menjadikannya sebagai tokoh penting dalam bidang ekonomi dan sosial tempatan. Selain daripada tanggungjawab rasmi, Said memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan infrastruktur dan perkhidmatan di Dubai. Said bin Butti Al Maktoum tidak terhad pada peranannya dalam negara. Dia juga diiktiraf kerana koleksi jam mewahnya yang pelbagai. Di antara koleksinya adalah model eksklusif daripada jenama-jenama terkenal seperti Cartier, Hublot dan Rolex. Setiap satu mewakili karya seni yang sejati dan seringkali dinilai bernilai beratus-ratus ribu dolar. Said bin Butti Al Maktoum sering berkongsi pengalaman perjalanan beliau di media sosial, menunjukkan penginapan di pulau persendirian dan resort mewah, di mana beliau boleh menikmati bangun dengan bunyi ombak di pantai yang tenang, dengan pelayan pribadi disediakan. Said memulai hari dengan mengikuti jadual yang lebih mirip daftar keinginan bagi orang super kaya, mengunjungi destinasi yang menawarkan privasi dan kemewahan. Dia mewakili generasi baru individu kaya dan berpengaruh di Teluk Arab. Sumbangan Said terutamanya berfokus kepada kesihatan awam dan pengurusan korporat, manakala kakak perempuannya menonjol dalam warisan perniagaan keluarga. Bersama-sama, mereka menggambarkan pelbagai jalan untuk kegemilangan dan pengaruh yang serius daripada pewarisan keluarga dalam lanskap ekonomi Teluk Arab. Hamdan bin Rashid Al Maktoum, seorang ahli perniagaan dari Emiriyah Arab Bersatu, memiliki kekayaan bersih sebanyak
billion yang menempatkannya di tempat ke-36 dalam senarai miliuner Forbes. Hamdan, salah satu dari 6 anak lelaki Mohammed bin Rashid Al Maktoum, datang dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Kakeknya adalah pendiri salah satu syarikat pembinaan utama di Emiria Arab Bersatu, di mana Hamdan kini menjadi presiden bersama kedua adiknya. Syarikat itu mempunyai pendapatan yang dianggarkan sebanyak $7 billion dan mempunyai pelanggan-pelanggan terkemuka seperti pemerintah Dubai, Sheikh Mohammed, dan Pangeran Pelindung Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kontrak kerajaan telah menjadi faktor kunci kejayaan kewangan Hamdan, membolehkannya meningkatkan kekayaannya dari 1 bilion hingga lebih dari $19 bilion pada masa kini, mewakili peningkatan yang signifikan. Walaupun meninggalkan pengajian di Universiti Harvard, Hamdan telah menunjukkan bakat perniagaan yang cemerlang apabila beliau menubuhkan Future pada usia 18 tahun, sebuah firma perundingan terkemuka dan syarikat pelaburan jutaan ringgit. Pelaburan anda dalam teknologi di pasaran Amerika Syarikat dan Asia telah menjana lebih banyak kekayaan anda. Saat ini, wang sakunya anak-anak di Dubai tidak terhad kepada beberapa dirham untuk gula-gula, kerana bank mereka hampir seperti bank Swiss Mini. Mereka boleh sahaja bertanya kepada ibu bapa jika boleh mendapat sedikit wang, dan bapa akan menjawab dengan segera, "Tentu, anak, bagaimana dengan sebatang emas minggu ini?" Selain menjadi pakar dalam perniagaan, Hamdan menikmati gaya hidup mewah yang mencerminkan kekayaannya yang besar. Beliau memiliki koleksi kereta mewah yang mengagumkan, termasuk model-model jarang daripada jenama terkemuka seperti Bugatti, Ferrari dan Rolls-Royce. Kebolehan beliau dalam kereta koretnya jelas terlihat pada bilik pameran miliknya sendiri, dilengkapi dengan teknologi terkini untuk menyimpan dan mempamerkan koleksinya. Hartanah kediaman Hamdan juga sama mewahnya. Beliau memiliki beberapa istana rumah di seluruh dunia, seperti istana luas di Dubai, sebuah villa tepi laut di Malibu, dan sebuah pangsa puri atap di New York. Setiap hartanah itu dirancang dan dihias dengan teliti, menggabungkan elegan tradisional Emiria dengan kemewahan kontemporari. Rumah megah Hamdan di Dubai mempunyai helipod pribadi, kolam renang besar dan taman yang luas. Selain hartanah dan keretanya, beliau juga penggemar kolektor jam tangan, mempunyai beberapa model yang paling diminati daripada jenama terkenal dalam koleksinya. Sebagai contoh, tidak pernah sepatutnya kehilangan koleksi Rolexes berbanding jam tangan. Nilai-nilai jam tangan tersebut mungkin melibatkan peti besi, tetapi bagi dia, itu hanyalah satu hari biasa di pasar raya. Gaya hidup Hamdan tercermin dalam hobi-hobinya seperti berlayar, sukan berkuda dan melancong. Dia memiliki sebuah yacht mewah dengan semua kemudahan moden, di mana dia mengadakan parti eksklusif dan menjamu tetamu penting. Dikenali kerana kecintaannya kepada kuda, dia menyokong dan mengambil bahagian secara berkala dalam acara-acara equestrian besar di seluruh dunia. Hamdan bin Rashid Al Maktoum mewakili gaya hidup mewah, menyatukan kejayaan dalam perniagaan dengan kecenderungan terhadap kesenangan yang halus. Peralihan dari pelajar putus sekolah Harvard menjadi usahawan berbilion dolar adalah satu contoh yang mengagumkan tentang pandangan, ketegasan dan pelaburan strategik yang dibuat oleh Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, seorang usahawan terkemuka dari Persekutuan Emiria Arab Bersatu dan ahli yang terkemuka dalam keluarga pemerintah Abu Dhabi. Beliau adalah anak kepada Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, bekas Presiden Persekutuan Emiria Arab Bersatu dan juga Presiden Lembaga Pelaburan Abu Dhabi. Ibu anda, Syekhah Shamsa bint Mohammed bin Khalifa Al Nahyan, adalah keturunan Mohammed bin Khalifa, bekas pemerintah Abu Dhabi dari tahun 1906 hingga 1977. Pada tahun 2010,
Abdullah menjawat jawatan sebagai analis kewangan kanan di Kumpulan Operasi Teknologi Mubadala Development Company. Saat ini, dia tinggal di Emirates Hills, salah satu kawasan paling mewah dan mahal di dunia, dengan purata harga melebihi $500,000 AS setiap meter persegi. Pada bulan November 2017, kekayaan bersih Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan dianggarkan lebih kurang $500 juta. Beliau menjalani gaya hidup mewah yang mencerminkan kekayaan dan status tinggi beliau dengan koleksi kereta yang termasuk beberapa antara yang paling mewah dan berprestij yang terdapat. Di antara harta berharga Abdullah adalah kereta-kereta langka dan edisi terhad dari jenama seperti Bugatti, Ferrari dan Rolls-Royce. Garasinya menempatkan Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari dan Rolls-Royce Phantom. Setiap satu mewakili kecemerlangan kejuruteraan otomotif dan kemewahan. Selain koleksi kereta yang mengagumkan, Abdullah juga memiliki beberapa harta mewah. Rumah utama anda di Emirates Hills adalah sebuah istana yang luas, lengkap dengan segala kemewahan yang mungkin ada. Ia mempunyai kolam renang besar, sebuah pawagam peribadi, gimnasium terkini dan taman lanskap yang cantik. Kediaman ini mencerminkan kedermawanan dan selera halus anda. Abdullah dikenali kerana menghargai kemewahan yang tercermin dalam koleksinya jam tangan. Sorot kepada jam tangan kegemarannya, Patek Philippe Grand Complications, terkenal dengan reka bentuknya yang sophisticated dan tukangannya yang luar biasa. Pilihan fashionnya juga mencerminkan kekayaan yang besar. Kadang-kadang, dia dilihat memakai pakaian jenama terkenal seperti Dior, Gucci dan Louis Vuitton, serta aksesori dan perhiasan halus. Selain itu, dia mempunyai pakaian yang dijahit khas dan permata berharga yang menghiasi almari pakaiannya. Oleh itu, pilihan fashionnya bukan sahaja untuk tujuan estetika tetapi juga menunjukkan keagungan dan kekayaannya. Pemahaman fashion anda sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan mesej bahawa anda kaya. Selain mengabdikan diri kepada keinginan sendiri, Abdullah juga terlibat secara intensif dalam bidang perniagaan dan kewangan. Posisinya di Mubadala Development Company membolehkannya mempengaruhi pelaburan teknologi yang besar dan inisiatif, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi Kesatuan Emiria Arab Bersatu. Walaupun kekayaannya dan kemewahan yang diperolehinya, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan tetap terlibat secara aktif dalam pembangunan negaranya, sekaligus menyelaraskan antara passion peribadinya dengan tanggungjawab profesionalnya. Manakala kebanyakan kanak-kanak berdebat dengan adik berkenaan tugasan rumah, kanak-kanak yang lebih kaya di Dubai memiliki pasukan lengkap yang sedia membantu. Jeeves, bolehkah kamu buat tugasan saya dan membawa milkshake malam ini? Sila. Lebih baik pilih coklat Belgium yang diimport kali ini. Beginilah rutin para remaja kaya ini. Ia seperti dalam filem. Al-Thani mewarisi kekayaan bapanya dan memperluaskannya dengan pelaburan strategik dan perniagaan korporat. Hingga tahun 2016, majalah Forbes menganggarkan kekayaannya pada jumlah yang luar biasa, iaitu sebanyak $1.4 bilion. Keahlian kewangan beliau diiktiraf apabila beliau dilantik sebagai naib presiden pihak berkuasa pelaburan Qatar pada bulan September 2017. Selain daripada mengambil alih kepimpinan jabatan private equity. Dengan itu, beliau mempunyai keupayaan untuk memberi impak terhadap pelaburan besar di peringkat global yang menyumbang untuk meningkatkan lagi kekayaan dan prestijnya. Al-Thani menikmati gaya hidup mewah yang mencerminkan kekayaan yang besar dengan memiliki koleksi kereta mewah termasuk model-model langka dari jenama-jenama terkenal seperti Rolls-Royce, Ferrari dan Lamborghini. Minatnya terhadap kenderaan melampaui sekadar memiliki. Beliau terkenal kerana terlibat dalam pameran kereta dan acara perlumbaan eksklusif. Tambahan pula, Al-Thani memiliki portfolio hartanah yang luas, terdiri daripada pelbagai harta mewah.
Beliau mengimbangkan rutinnya di antara Doha dan London, bandar di mana beliau mengambil kursus perniagaan di King's College London. Rumah kediaman Al-Thani di bandar-bandar ini adalah istana sebenar, menunjukkan reka bentuk seni bina yang paling moden dan kemudahan bertaraf tinggi. Al-Thani juga mempunyai minat yang besar dalam jam tangan dan memiliki koleksi yang luas daripada jenama terkenal. Setiap satu mencerminkan selera yang halus dan penghargaan terhadap seni jam tangan. Manal bin Mohammed bin Ali Al-Thani adalah seorang anggota menonjol keluarga Al-Thani yang berkuasa. Selepas menamatkan pengajian di University North Carolina State, beliau kembali ke Qatar dan memainkan peranan penting dalam perniagaan keluarganya, berperanan sebagai pengurus dan menjadi ahli lembaga dalam organisasi terkemuka seperti Muzium Makan dan Yayasan Hospital Al-Waqra. Bakat anda dalam perniagaan dan kepemimpinan telah menghasilkan kekayaan yang besar, dihargai oleh Forbes pada lebih dari 1 bilion pada tahun 2011. Raji bin Omar bin Yassin Al-Thani, anak kepada seorang pelabur berpengaruh dari Qatar, telah meninggalkan capanya dalam sektor kewangan. Beliau mempunyai MBA dari Columbia Business School dan memulakan kerjayanya sebagai ahli perbankan pelaburan di Credit Suisse. Raji kemudian dilantik sebagai pengarah urusan di Bank Pelaburan Key, Qatar Limited dan CEO di Syarikat Pengurusan Aset Global Limited. Semangat keusahawanan beliau membawa beliau ke pengasasan Pelaburan Hartanah Senior, MRRI, yang berkembang pesat di bawah pimpinannya. Ahli keluarga Al-Thani mewakili kombinasi warisan kewangan dan kejayaan peribadi. Zaid Al-Thani, anggota keluarga diraja Qatar, dikenali dengan sumbangannya dalam pelbagai sektor, dari kewangan hingga budaya, menonjolkan pengaruhnya dan gaya hidup mewahnya yang ditandai dengan kereta mewah, istana megah, dan koleksi jam yang tidak ternilai harganya. Beliau merupakan salah seorang individu paling kaya di bawah usia 30 tahun. Kekayaan besar anda yang mencecah kira-kira $1 billion adalah hasil dari kepemilikan yang besar dalam pelbagai syarikat di Qatar dan pelaburan hartanah yang signifikan di luar negara. Memimpin Qatar Holding LLC, Zaid mengawasi pelaburan global bagi pihak keluarganya, dengan demikian memperluaskan empayar kewangan mereka. Selain itu, beliau merupakan ahli lembaga pengarah bagi syarikat korporat antarabangsa besar seperti British American Tobacco, Deutsche Bank AG dan Credit Suisse Group AG. Prestasi profesional yang mengagumkan Zaid tercermin dalam gaya hidup mewahnya yang mewakili hakikat kegemilangan itu sendiri. Terdapat dalam koleksi keretanya yang mewah model-model eksklusif dan sangat mahal, seperti Bugatti Chiron, Rolls-Royce Phantom, dan Ferrari LaFerrari. Kereta Zaid bukan sahaja simbol status, malah mencerminkan juga kecintaannya terhadap kecemerlangan automotif dan kejuruteraan. Rumah-rumahnya juga mewah, menunjukkan cita rasa dan cintanya terhadap kemegahan. Rumah utama di Doha ialah sebuah mansion luas, dilengkapi dengan kemudahan terkini seperti pawagam peribadi, kolam renang dan taman yang luas. Reka bentuk dalaman di Qatar menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan kemewahan moden, menghasilkan persekitaran kehidupan eksklusif dan mewah. Semasa kanak-kanak, Zaid mengambil bahagian dalam aktiviti di luar kurikulum yang pelbagai, termasuk polo, menyelam pribadi di kolam renang sendiri, dan belajar menerbangkan helikopter sebelum mendapat lesen memandu. Ya, itu adalah fasa pertama hidup anda. Tidak dapat dielakkan untuk tidak merasa keinginan tertentu untuk memiliki sesuatu yang serupa, tetapi apa yang kita boleh lakukan, tiada. Selain hartanya di Doha, Zaid memiliki harta yang mewah di lokasi-lokasi istimewa di seluruh dunia, seperti sebuah apartemen di London, sebuah villa di selatan Perancis, dan sebuah harta tepi laut di Malibu. Setiap kediaman menyediakan pengalaman keselesaan dan eksklusiviti yang unik, sesuai dengan gaya hidup dan pilihan individu.
Zaid mempunyai pengetahuan yang luas tentang jam tangan yang berkelas dengan koleksi yang luas yang termasuk beberapa kepingan yang paling jarang dan berharga daripada jenama ternama seperti Cartier, Hublot dan Tag Heuer. Anda memanggil mereka dengan nama. Koleksi mereka mencerminkan penghargaan terhadap kebolehan dan ketepatan serta status Zaid sebagai seorang kolektor yang bijak. Selain itu, kehidupan sosial Zaid ditandai dengan acara dan pertemuan yang berkualitas tinggi. Dia sering dilihat di majlis gala yang terkenal, parti eksklusif dan pertandingan sukan antarabangsa. Kehadirannya dalam kesempatan ini tidak hanya menunjukkan status sosialnya, tetapi juga pengaruhnya dalam lingkaran elit. Walaupun muda, Zaid Al Thani telah menjelma sebagai usahawan yang berjaya dan ikon kehalusan, mewakili gaya hidup mewah yang berkaitan dengan diraja Qatar. Putri ayah bint Faisal bin Sultan Al Nahyan, yang lebih dikenali sebagai ayah bint Khalifah bin Suhaimi Al Nahyan, dilahirkan pada 24 Ogos 1993. Beliau adalah ahli keluarga terkenal dari keluarga Nahyan dan merupakan ahli keluarga diraja yang menonjol dari Abu Dhabi. Malangnya ibunya, Nora bint Mohammed bin Butti Al-Hamid, meninggal dunia semasa bersalin, meninggalkan putri ayah dijaga oleh keluarga berpengaruhnya. Apabila berbicara mengenai mainan, adalah lazim untuk mendengar bahawa membesar bermakna meninggalkan set Lego dan babi. Putri ayah di sisi lain dilihat bermain dengan drone, rumah boneka sebenar dengan lantai marmar tulen dan miniatur elektrik kereta ayah bundanya. Sementara kita puas dengan episod Bob Sponge dan permainan sembunyi-sembunyi. Pendidikannya luar biasa, menghadiri Universiti Oxford dan Universiti New York yang terkenal dengan standard akademik yang tinggi dan reputasi yang tersohor. Universiti-universiti yang dia hadiri memberikan pendidikan yang luas dan berbeza kepada beliau, serta membawanya mengalami pelbagai pengalaman budaya dan pandangan global. Putri ayah terkenal dengan minatnya dalam berkuda dan memanah, aktiviti di mana beliau mencorakkan dirinya dan mencerminkan sifatnya yang penuh petualangan dan disiplin. Ketaatan beliau terhadap sukan-sukan ini sangat diiktiraf dan mereka menjadi sebahagian penting daripada dirinya. Putri ayah, anak kepada Khalid Khalifah Al Nahyan, Perdana Menteri Emiriyah Arab Bersatu, dan anak saudara kepada Mohammed bin Zayed, pemangku Raja Emiriyah Arab Bersatu, berketara sebagai salah satu dari wanita kaya muda terkaya di dunia, dengan kekayaan yang dianggarkan antara $400 juta hingga $100 juta, menunjukkan kuasa kewangan keluarganya dan pelaburan peribadinya. Kedudukannya yang menonjol dan pengaruhnya di rantau itu adalah jelas. Pada 26 Jun 2016, putri ayah meraihkan perkahwinannya dengan Sheikh Shakbut bin Nahyan Al Nahyan yang berasal dari puak Bani Yas, dalam satu upacara perkahwinan tradisional Arab di Hotel Shangri-La yang mewah di Muscat. Majlis tersebut dihiasi dengan satu pesta mewah yang menonjolkan kemewahan dan kekayaan budaya keluarga diraja. Tambahan pula, putri ayah adalah pemilik koleksi kereta mewah, termasuk model dari Rolls-Royce, Bentley dan Ferrari, melambangkan keunggulan dalam kejuruteraan automotif dan kehalusan. Tempat tinggal mereka sama-sama mengagumkan. Dengan istana di Abu Dhabi, Dubai dan London, setiap satu dihiasi dengan bahan berkualiti tinggi dan menawarkan kemudahan moden. Jika anda suka video ini, sila lihat video-video menarik lain di saluran kami. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.